Okay guys, so hari ni ada satu kopi yang datang kat aku So untuk produk ni adalah Sol. Sol. Okay. Selalu kalau macam sebelum ni aku guna bean yang daripada Mister Tapi kali ni aku nak try daripada Sol ni pula. Okay. Untuk Sol ni, kalau korang tengok macam ni Dia punya packaging dia siap ada clip macam ni Okay. So untuk espresso dia aku buat, aku akan guna penimbang macam ni. Untuk dia punya scale dia, aku akan gunakan lebih kurang 9 berat dia. Aku akan gunakan lebih kurang 9 lah. Sebab mesin aku ni kalau ikut calibrate yang sebelum ni aku guna Mister, lebih kurang 9 ke 10 gram lah aku akan buat. 9-10 gram tu untuk single shot. Walaupun sebenarnya boleh je untuk double shot kan, tapi aku prefer single shot lah. Mungkin dengar macam pelik kan, pelik tapi nak buat macam mana? Sebab ni cara aku lah. Kalau nak ikut boleh ikut, tapi kalau ada yang lagi pro, boleh ikut yang pro lah. Aku ni bukan dia barista aku cuma buat kopi dekat rumah je sebab takut lah kena kecam je kan. Okay. So macam biasa, lepas dah buat ni, jadi kita letak dalam botol filter. Dalam botol filter, ratakan dia. Kita ratakan. Lepas tu dah rata, kita ni lah. Ok, aku sebenarnya akan datang aku nak review juga aku punya ni, aku punya temper ni. Sebab bagi aku temper ni agak rare juga Ok, so dah settle ni. So kita brew lah. Yang ni untuk single shot je aku buat. So time untuk brew, kita tunggu je lah. Ni yang dah siap brew lah. So korang boleh tengok dia punya warna dia. Dia punya ni boleh tengok Okay. So apa lagi, kita guna cawan yang ni. Sebab okay, aku guna cawan yang ni lah. Sebab aku nak try, nak rasa dia punya espresso ni macam mana kalau guna biji kopi yang daripada Sol ni. Ok, so ini masa untuk aku nak rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia. Ini Sol yang single origin tau. So rasa dia, bagi aku yang bukan yang pro bab kopi ni, rasa dia ada rasa macam masam dan ke arah pahit. Masam yang ke arah pahit masam yang ke arah pahit untuk Sol ni. Dengan nisbah yang tadi aku guna, lebih kurang dalam 9 gram coffee bean dia, dan aku jadikan espresso. So rasa dia ke arah tu lah. Dan sizing aku guna 6 lebih kurang 6.3 lebih kurang macam tu lah sizing kopi dia yang aku guna. Okay, so kepada korang yang ni nak mencari biji kopi, korang nak yang ke pahit tapi nak yang ada rasa macam lebih kurang. Okay, so dia punya jawapan dia aku letak dalam aku punya ni. Sebab aku kalau nak test kopi, memang aku akan standby satu yang macam latte punya base. Okay, dah. Sekejap kita sambung balik. Okay, kepada korang yang nak mencari biji kopi tapi nak yang macam ke arah pahit tapi nak yang rasa ada masam-masam sikit kan, so Sol ni antara yang aku suggest kat korang lah untuk korang cuba dapatkan. Okay, so kalau korang rasa korang nak dapatkan biji kopi daripada Sol ni, okay, aku tak tunjuk dia punya physical dia macam mana. Ni kalau boleh tengok. Okay, biji kopi dia. Kalau korang rasa nak dapatkan daripada Sol ni, korang boleh tengok dekat bawah aku ada sediakan dekat mana korang boleh dapatkan. Okay, so ini aku jadikan dia latte lah. Jadi latte pun dia sedap-sedap.
Tapi aku rasa kalau Americano mungkin sedap lah untuk soul ni. Tapi kalau ke arah yang latte, dia agak macam kurang sikit lah untuk buat latte, untuk yang coffee soul ni. Okay, so kalau kau nak try, boleh lah cuba. Untuk peminat Americano, aku rasa benda ni kena dengan tekak korang. Okay, so nak dapatkan, boleh tekan dekat bawah. Tengok lah dekat mana aku ada sediakan, dekat mana korang boleh dapatkan. Okay, so kalau ada yang nak komen, tapi komen tu biar macam aku ni bukan barista yang profesional. Aku macam jenis yang orang kata suka-suka buat kopi dekat rumah kan. Jadi apa yang ada aku kongsi lah kat korang kan. Okay, so kepada siapa-siapa yang nak dapatkan ni, tengok je kat bawah.